Abang tahu tak, abang salah satu workshop yang guna transmission treatment kita letak dalam power steering. Power steering pump pun ada oil seal juga yang perlu dijaga. RM ni kan terkenal dengan jaga oil seal. Hari ni kami masih lagi di Melaka, Hawau. Tak apa, tu sensor nanti. Kami di Azli Osman Enterprise. Ini antara salah satu workshop yang orang kata dah ramai dah orang-orang Melaka percaya dekat workshop ni. Sebab tu dia menapak lama dekat sini. Owner dia pun bukan kata otai dah, kira legend dah. Ini pengalaman pun lama ni, berpuluh-puluh tahun dalam bidang otomotif. So abang boleh cerita bang, apa servis yang ada kat sini bang? Seperti biasa macam mana workshop yang ada, dan kita pun ada dekat sini. Aircon, servis kenderaan anda, tukar minyak gearbox, tukar apa pun kat sini kita boleh sediakan. Kalau nak buat alignment semua tu tak? Alignment kita tak buat. Kita ada satu syarikat lagi yang mana Azli Osman Auto 19 yang berada di Teluk Mas, yang mana menjual alat ganti baru. Workshop-workshop luar nak spare part, dia boleh contact abang lah. Dia boleh kontak kita. Dekat sana pun abang ada supply RM Motocare betul? Dekat sana pun ada jual RM Motocare, yang mana pemain yang keliling pun ambil dengan kami. Boleh tanya sikit abang, feedback customer yang dah guna transmission treatment RM Motocare ni macam mana bang? Kebanyakan kata okey, sebab kat sana kadang-kadang ada direct owner yang beli. Yang mana RM ni kadang-kadang kita orang recommend dia masuk dekat power steering. Kalau power steering berbunyi, kita gunakan RM untuk senyapkan motor tu. Sebab kat dalam power steering pump pun ada oil seal juga yang perlu dijaga. RM ni kan terkenal dengan jaga oil seal, supaya oil seal tu nak rosak, dia akan baik pulihkan oil seal tu. Jadinya tak salah kami recommend untuk customer untuk pakai dekat power steering. Oi orang Melaka, jom jemput datang kat Azli Osman Enterprise untuk servis kereta anda kat sini. Kami ada menyediakan macam-macam dekat sini. Kecuali tayar saja kami tak buat. Yang ada aircon ke, pertukaran dry shaft, pertukaran minyak hitam, minyak gearbox, overhaul gearbox, kita buat.